Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fidaw bin Zainal, nombor matrik 290411. Saya bersama 3 rakan Muhammad Fauzan bin Muhammad Fahimi, nombor matrik 290160. Muhammad Amir Rashidi bin Zamri 290183 dan Nur Ajri bin Ahmad 290217. Dekat sini saya ingin menerangkan berkenaan tajuk pengurusan awam strategik GMGA J3037. Tajuk tugasan kumpulan kami adalah analisis pengurusan strategik Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Di sini saya akan menerangkan pengenalan berkenaan tajuk tersebut. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ditubuhkan pada tahun 1957 dengan tanggungjawab merangka dan memantau dasar kesihatan negara. Misinya adalah memastikan kesihatan optimum rakyat, manakala visinya untuk membentuk masyarakat sihat dan produktif. KKM mengurus hospital, klinik dan institusi penyelidikan dengan lebih 250,000 kaki tangan serta memainkan peranan penting dalam menangani krisis kesihatan seperti pandemik COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fauzan bin Muhammad Fahimi 290160. Okey, untuk slide isu melibatkan KKM ni, kalau kita tengok sekarang Kementerian Kesihatan memang tengah berdepan dengan cabaran yang besar. Antara yang paling ketara, kekurangan tenaga kesihatan, bajet makin ketat, penyakit berjangkit pula semakin meningkat, dan tak lupa juga isu doktor kontrak yang belum selesai. Semua ni sebenarnya tunjuk yang sistem kesihatan kita ni lebih strategik, bukan saja dari segi pengurusan sumber tapi juga cara kita guna teknologi dan buat keputusan. Pendek kata, kalau nak kekal kukuh ni, KKM kena gerak ke arah pengurusan yang lebih cekap dan berinovasi lah. Jadi cabaran ni sebenarnya adalah satu peluang untuk kita ubah cara lama dan mula berfikir lebih jauh ke depan. Kalau KKM boleh urus tenaga kerja dengan lebih efisien, gunalah teknologi secara bijak dan rancang bajet dengan strategik. Sistem kesihatan negara kita bukan saja akan bertahan, tapi boleh jadi antara yang terbaik di rantau ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amir Rashidi bin Zamri 290183. Akan membentangkan tentang analisis persekitaran luaran dan dalaman KKM, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia lah. KKM ni untuk persekitaran luaran, KKM dipengaruhi faktor politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Antaranya dasar kerajaan, pembiayaan kesihatan dan gaya hidup sedentari, peningkatan warga emas serta kemajuan teknologi perubatan seperti telemedicine dan big data lah. Yang kita tahu lah, dasar kerajaan, pembiayaan kesihatan ni daripada kerajaan lah. Kerajaan akan memberi setiap tahun akan umum untuk kesihatan punya bajet lah kan. Untuk itu, selain itu, kuasa pembekal ubat antarabangsa tinggi, rakyat semakin kritikal dan tahap mutu rawatan ni, hospital swasta menjadi alternatif dengan kos lebih tinggi dan persaingan industri kesihatan yang semakin sengit. Untuk persekitaran dalaman pula, kita tahu dia dalam analisis ni kita selalu bergantung kepada SWOT lah, SWOT. Tapi yang ni pula kita akan fokuskan lebih kepada strength dan weakness saja. Untuk strength dia, KKM ni kita tahu mempunyai rangkaian fasiliti kesihatan yang luas lah, dengan 140 hospital yang ada. 1000 klinik kesihatan dan ribuan klinik desa, disokong dengan 250,000 kaki tangan serta dana tahunan kerajaan lah. Daripada kelemahan weakness pula, kita tahu inisiatif seperti MySejahtera dan e-hospital ni telah diperkenalkan, namun tahap digitalisasi tidak seragam, ditambah pula dengan birokrasi yang melambatkan keputusan. Walaupun begitu, KKM kekal dengan penyedia utama kesihatan awam dengan kos efektif yang lebih mudah diakses.
So bagi formulasi strategi pula, KKM memiliki kekuatan, fasiliti yang luas, tenaga kerja besar dan sokongan kerajaan, tetapi berdepan dengan kekangan keuangan lah. So isu doktor kontrak dan digitalisasi yang tidak seragam. Peluang datang daripada teknologi digital serta kerjasama antarabangsa, manakala ancaman termasuk NCD, persaingan swasta dan kebergantungan ubat import. So strategi utama adalah memperkukuhkan digitalisasi, tingkatkan latihan tenaga kesihatan dan menambah baik kualiti rawatan dengan membangunkan industri pharmaceutical tempatan lah. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nuwajer bin Ahmad, nombor metrik 290217. Sini saya akan menerangkan tentang cadangan strategi Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang pertama iaitu digitalisasi Electronic Health Record Nasional, di mana penerangan tentang KKM perlu memperluaskan penggunaan rekod kesihatan elektronik di semua hospital dan klinik di Malaysia. Sistem ini membolehkan akses segera kepada maklumat pesakit di mana-mana fasilitis kesihatan. So, dia dapat manfaat termasuk rawatan lebih pantas, selamat dan efisien serta mengurangkan risiko kesilapan perubatan. EHR juga membantu dalam pengurusan data kesihatan awam, analisis trend penyakit dan perancangan dasar kesihatan nasional. Yang kedua ialah melalui kewangan, di mana tingkatkan peruntukan kesihatan kepada 6 hingga 7% KDNK. Peruntukan semasa sektor kesihatan Malaysia masih di bawah tahap disarankan WHO sekitar 6%. Dengan peningkatan bajet, KKM boleh meningkatkan taraf fasilitis kesihatan, memberi peralatan moden dan juga memperluaskan akses. Langkah ini juga akan membantu mengurangkan jurang kesihatan antara kawasan bandar dan luar bandar. Dana dapat digunakan untuk penyelidikan, latihan tenaga kerja dan pembangunan teknologi perubatan tempatan. Yang ketiga melalui sumber manusia, iaitu isu doktor dan kontrak, di mana isu doktor dan kontrak menyebabkan ketidakstabilan kejayaan dan kehilangan tenaga mahir dalam sektor awam. Maka dengan itu KKM perlu mewujudkan skim kejayaan tetap atau separa tetap dengan laluan kenaikan pangkat yang lebih jelas. Beri inisiatif allowance, peluang pengkhususan lagi menarik, mengekalkan bakat dalam perkhidmatan awam. So ini akan menjadi pendekatan bagi meningkatkan motivasi moral kerja, kualiti perkhidmatan setiap KKM. Yang keempat melalui penyelidikan dan pembangunan R&D, bioteknologi, vaksin, farmaceutical tempatan, di mana KKM perlu memperkukuhkan kerjasama antara institusi penyelidikan, universiti dan industri tempatan. Fokus kepada pembangunan bioteknologi, vaksin dan ubat-ubatan tempatan supaya Malaysia tidak terlalu bergantung kepada ubat-ubatan import. Dengan pelaburan R&D, Malaysia dapat menjadi hub kesihatan serantau, menjimatkan kos jangka panjang dan meningkatkan daya saing global. So ini menjadi galakan pengkomersialan hasil penyelidikan untuk merangsang ekonomi kesihatan negara. Yang kelima melalui kesedaran masyarakat, iaitu pencegahan penyakit tidak berjangkit NCD. Penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, hipertensi dan obesiti semakin meningkat di Malaysia. KKM boleh mempergiatkan kempen kesedaran kesihatan melalui media sosial, komuniti, sekolah dan NGO. Fokus kepada pencegahan awal, gaya hidup sihat dan pemeriksaan kesihatan berkala. So, di mana penglibatan komuniti membantu membina budaya kesihatan proaktif dan mengurangkan beban sistem kesihatan negara. Maka dengan ini, kesemua strategi ini saling melengkapilah ke arah sistem kesihatan yang lebih mampan, moden dan inklusif. Dengan pelaksanaan yang berpandukan data, Malaysia boleh mencapai aspirasi kesihatan untuk semua menjelang tahun 2030. Sekian, terima kasih. Kesimpulan daripada tajuk tersebut, terdapat dua kesimpulan, iaitu yang pertama, KKM berperanan penting dalam menjaga kesihatan rakyat, tetapi berdepan kekangan sumber, kewangan terhad dan cabaran digitalisasi. Yang kedua, melalui strategi tepat seperti digitalisasi, penambahan bajet, penyelesaian isu doktor kontrak dan R&D, KKM mampu kekal relevan serta menjamin sistem kesihatan yang mampan. Sekian, terima kasih.